In term of dia punya action, aku suka gila dia punya action. Meletup-letup semua tu memang best lah. Okay, welcome back to Movie Z channel. So today aku akan review tentang filem The Running Man. So filem ni bukan filem Korea yang kita tengok Running Man tu semua, tak. So yang ni adalah filem yang dulu kita ada novel yang bertajuk The Running Man, iaitu ditulis oleh Stephen King dan pernah difilmkan pada tahun 1987 if I'm not mistaken, lakonan Arnold Schwarzenegger. So ini adalah boleh dikatakan remake untuk filem ni, which is kita dapat tengok pada tahun 2025, lakonan Glen Powell. So cerita ni mengisahkan tentang Ben. Dia adalah seorang lelaki yang tak ada kerja and then tak ada duit. So dia ada seorang anak yang tengah sakit sarat, so dia memerlukan duit untuk rawat anak dia. Tapi dia tak tahu dengan cara apa untuk dia dapat duit yang banyak untuk selamatkan anak dia dan isteri dia, dan maybe kalau banyak duit tu diorang boleh hidup secara normal lah, dengan kehidupan yang normal, bukan yang dalam kemiskinan. So one day tu Ben ni dia ternampak satu TV show, yang nama dia Running Man. Dia menawarkan satu tawaran, which is kalau dia dapat stay sampai 30 hari daripada first day sampai hari yang ke-30, dia akan dapat ganjaran sebanyak 1 million. So Ben ni dia dah macam tak ada cara lagi kan untuk dapat duit yang banyak untuk selamatkan anak dia ni. Dia telah join that TV show. So dekat TV show ni dia kena alive sampai hari ke-30 untuk dapat 1 juta. Dan dia ada this TV show, dia macam ada hunter ni akan kejar that person untuk bunuh tau. So kalau dia dapat bunuh hunter tu, dapat bonus, dan rakyat dia pun boleh report si karakter ni dan dapat ganjaran daripada report tu. So dapat ke tak si Ben ni stay alive sampai hari ke-30. Korang kena tengok filem ni dekat wayang yang berdekatan korang. So itu saja dia punya sinopsis. Memang simple and straight to the point. And then let's go, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Movie Z channel. So today kita akan review filem Running Man. English bukan Korea again. So this film boleh dikatakan dia sangat enjoy bila kau tengok dekat cinema, sebab nanti aku akan share apa yang best dalam filem ni kan. Boleh pergi pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. Nombor satu yang aku minat adalah dia punya team, dia punya setup untuk filem ni. All the macam kereta terbang semua tu kan, all the gadget, and then all the banyak benda yang boleh kita nampak futuristik, tapi zaman 1987 tu nampaklah macam dia futuristik lah. Tahun 1997 dah ada benda macam tu kan. Tapi bila dah tahun 2025 ni, kita tak nampak lah benda tu macam futuristik, sebab kita dah nampak banyak movie dah yang buat benda-benda macam tu kan. Director berjaya untuk set up movie dengan cantik, all the bangunan semua, all the security memang cantik gila untuk dia punya set up. Aku suka gila benda tu. Nombor dua pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya action. Action dia memang nice, sebab dalam trailer pun ada tunjuk sikit-sikit lah action kan. So dalam filem ni memang tak dikatakan full of action, tapi action dia memang nice. Kita boleh tengok how Ben ni nak survive. So apa cara yang dia guna. It's really good in term of dia punya action. Aku suka gila dia punya action. Meletup-letup semua tu memang best lah. So itu saja benda yang aku suka about the film. And then kita boleh pergi pula pada benda yang aku tak suka dalam filem ni. Nombor satu yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya first act. First act dalam 30 ke 40 minit tu untuk dia set up, memang kau akan rasa bosan, and then agak slow gila dia punya pace pada first act, 30 ke 40 minit something like that lah. So memang slow, kau akan rasa bosan, but bila dia dah masuk Running Man, barulah kita nampak interesting moment tu start ada. Nombor dua pula yang aku kurang minat dalam filem ni adalah macam Ben ni dia ada team tau, team merah tau. Dia ada lagi 2 orang. So boleh dikatakan dia memang fokus dekat Ben ni je, tapi watak lagi 2 orang ni dia ada tunjuk macam mana diorang ni mati semua kan, tapi tak nampak perjalanan diorang, apa yang diorang buat daripada day 1 sampailah dia mampus kan. So dia tak nampak benda tu. Maybe kalau director tunjuk juga side diorang tu, aku rasa maybe lagi interesting. Sebab memanglah Ben tu watak utama dalam filem ni, tapi maybe kita boleh tengok perjalanan player-player yang lain kan. So situ agak kurang interesting lah. Dan nombor 3 pula yang aku tak suka adalah dia punya karakter Ben tu sendiri. Sebab kita boleh nampak Ben ni is a plot armor. Sebab dia memang kita nampak lah dia ada darah-darah sikit, tapi memang nampak dia macam uish, dia ni power sangat kan, semua benda dia boleh buat kan. So nampak lah dia plot armor kat situ. Sebab kita tahu bila ada karakter plot armor ni, kita tahu dia akan dapat apa yang dia nak. So benda yang tu maybe dia boleh kurangkan plot armor dalam filem ni.
akan nampak karakter Ben tu lagi shine. Sebab kita dah tahu dah ending dia. Alah, dia ni mesti settle ni kan, mesti dapatnya. So nak tahu ke tak dia dapat ke tak, korang kena tengok filem ni kan. And then berapakah rating yang aku bagi untuk The Running Man ni? So untuk filem Running Man ni aku boleh bagi sebanyak 8/10 untuk Running Man. So filem ni dah tayang, boleh pergi tengok ramai-ramai dekat wayang terdekat dengan korang. And then jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Aku tinggal lagi 20 subscriber lagi untuk cecah 1000. Bantu aku untuk cecah 1000 tu lah. And then that's all for my review. Thank you.